Allahu Akbar, Allah. Sejak mak ayah tak ada, segalanya rasa tak mudah. Kadang-kadang aku buntu. Macam mana nak buat adik bahagia bila raya nanti? Kak, kakak tahu tak? Kawan-kawan seraya kan, semua dah beli baju raya. Diorang asyik borak pasal baju raya je. Baju raya kita macam mana? Dah seminggu dah nak raya. Baju raya tahun lepas kan ada lagi. Sabarlah. Ramainya. Siapa diorang ni Assalamualaikum. Salam. Kami dari Zakat Negeri. Kami datang nak bagi bantuan. Bantuan? Bantuan apa ya? Ini dari pihak Zakat Negeri. Kami ada sikit bantuan nak bagi sebelum raya ni. Oh, syukurlah. Terima kasih ya. Terima kasih. Kak, tengok ni kak. Ada siapa datang ni kak. Cepat ambil kak turun sini. Ya, kenapa? Siapa yang datang tu? Ya, kenapa? Bagi barang apa ni? Kami ada sedikit bantuan sebelum hari raya ni. Alhamdulillah, ada sedikit harapan pagi raya nanti. Terima kasih. Kak, Suraya minta maaf kak. Suraya tahu Suraya banyak lupa diri. Suraya banyak menyusahkan akak, tak bantu akak sangat, tak tolong akak cari duit. Selamat Raya kak. Tak apa, akak faham. Raya kan? Tapi yang penting, Alhamdulillah kita dapat bantuan zakat semalam. Syukur Alhamdulillah. Nanti kita pergi lawat ibu dengan ayah ya. Okey. Nah, nak ni kan? Maafkan kakak sebab tak mampu bagi yang sempurna. Tapi tengok kau senyum macam ni pun dah cukup bagi kakak kekuatan. Terima kasih ya Allah sebab masih bagi kami peluang untuk rasa bahagia di pagi raya. Raya kami mungkin tak lagi sama, tapi tahun ni kami tak rasa sendirian. Terima kasih kerana memberi kami sinar. Kerana zakat itu adalah sebuah harapan di pagi Syawal.